seterusnya, mengapakah penyelenggaraan penting? Untuk pastikan kemudahan, selamat dan boleh digunakan. Assalamualaikum. Aku nak tanya kau satu benda tapi tajuk besar dia kemudahan awam di tempat-tempatan. Okey. Okey ya. Okey, soalan pertama ialah apakah kesan jika tidak dijaga? Kesan jika tak dijaga dia buat apa? Kemudahan kat tempat awam. Kesan kalau tak dijaga, benda tu rosak. Itu dah dikira vandalism. Kalau vandalism, orang tempatan yang lain tak dapat rasa benda kemudahan yang dah diberi dia, orang kerajaan. Dia dapat rasa seorang, lepas tu dia buat vandalism, orang lain tak dipakai. So lebih kepada selfish lah orang kata. Betul. Okey, terima kasih. Lagi satu lah tapi Okey, boleh. bagaimanakah masalah kebersihan berlaku? Masalah kebersihan berlaku. Ha. Macam maknanya macam apa, pencemaran sungai tu. Macam tu. Boleh berlaku atas apa kata? Perangai manusia, perangai orang-orang tempatan yang tak fikir pasal alam sekitar, yang buang sampah dalam sungai. Dia akan buatkan apa? Longkang sumbat, bila hujan air naik dan buatkan banjir. Bila dia orang punya sifat apa orang kata? Sifat tak ambil peduli, buatkan alam sekitar tercemar, boleh datangkan bencana alam dekat kita. 3. Selamat petang. Hari ini saya nak tanya sikit tentang kemudahan awam. Boleh? Boleh? Okey. Pertama, saya nak tanya, apakah langkah pihak kuasa tentang kemudahan awam? Meningkatkan penyelenggaraan dan menguatkan undang-undang. Okey. Yang kedua, soalan saya, bagaimanakah masyarakat boleh membantu? Menjaga kebersihan dan tidak merosakkan kemudahan. Okey. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya bersama dengan rakan sahabat saya yang saya ingin interview mengenai harta benda awam. Okey, boleh saya tanya 2 soalan Boleh. Okey, soalan pertama. Adakah awak rasa kemudahan mesra awam ni mesra untuk orang KU? Okey. Bagi saya, kita lihat dekat mana. Sebagai contoh, kalau dekat masjid, kemudahan OKU sangat mesra. Sebab macam diorang tak boleh, contoh orang tu tak boleh nak berjalan. So kalau kat masjid ada tempat yang alih sekali lah. Okey, bagi pendapat saya, kemudahan OKU sangat mesra untuk mereka kerana mereka bukan macam kita yang serba sempurna. Jadinya bila kerajaan menyediakan tempat yang mempunyai kemudahan OKU kepada mereka, mereka boleh gunakan dengan sebaik mungkin. Macam tu. Sebagai contoh, macam kat masjid, kadang-kadang kalau kita boleh naik tangga. Macam diorang kalau naik tangga, mungkin kalau tak ada kemudahan yang mesra OKU, orang ramai perlu pimping. Tapi macam kalau ada tempat OKU, mesra OKU, diorang boleh naik guna kursi roda dengan sendiri. Macam itulah. Okey. Jawapan sangat benar saya. Okey, untuk soalan kedua. Adakah awak rasa perlu ada penambahbaikan untuk harta benda awam ni? Harta benda awam, bagi saya kita perlu melihat dari segi macam taman awam taman permainan awam. Biasanya kalau taman permainan awam ni kebanyakannya yang dah rosak. Betul. Jadinya bila dah rosak, kerajaan perlu lebih peka tentang benda tu dan perlu lebih cepat untuk melakukan penambahbaikan supaya kecederaan tak apa panggil? Orang kata dapat dikurangkan. Dapat dikurangkan masalah-masalah seperti kecederaan ke ataupun apa-apa. Lagi satu macam jalan awam. Jalan awam pun perlu juga sebab hari demi hari banyak orang dah meninggal disebabkan aksiden, langgar lubang. Jadinya kerajaan perlu lebih peka tentang semua perkara tu. Okey, faham. Okey, itu saja. Okey, baik. Okey, terima kasih sebab berikan komitmen yang baik. Baik. Okey. Hari ni saya nak interview Bashira. Okey.
Ready tak? Ready. Tentang kemudahan awam. Soalan apakah yang dimaksudkan dengan kemudahan awam? Kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang ramai seperti jalan raya dan teras awam. Okey, yang kedua nyatakan 2 contoh kemudahan awam. Taman reaksi dan perhentian bas, lepas tu apa tu, kereta api. Itu je lah. Itu je, bye.